Okay guys, selamat datang dalam channel Marifki. So hari ni aku akan main game Minecraft Survival musim ke-8 episod 13. Okay, so untuk 13 kali ni aku juga akan Okay guys, episod semalam kita dah buat ni guys. Apa nama ni? Bangsal yang agak besar. Dan aku dah letak binatang. Dan aku binatang je, aku dah letak penjaga binatang, iaitu anjing dan kucing. Dan di depan bangsal kita ada kolam Ni adalah kolam ikan yang aku tahu semalam. Dan tahu, ayo kita masuk ke dalam. Dalam bangsa ni aku dah upgrade ni. Di sini aku buat jalan. Okay, aku akan buat bahagian di sebelah ini adalah kandang kuda. Dan di sini adalah kandang binatang kecil Di sini tangga di atas. Okay, di sini kita ada jerami di sini. Dan ada barang-barang ni bagus. Barang-barang ni. Okay, tak ada apa-apa Apa saya okay, unta. Okay guys, cakap pasal unta tu guys. Unta tu aku tak boleh letak dalam mangsa sebab unta tu aku besar guys. Jadi unta aku dah kalau ni lepas ayam dah lepas ayam ni. Okay, jom kita jalan-jalan let's. Oh ya guys, sebelum kita bergerak, kita nak bawa unta ni dulu. Sebab unta ni lah aku pernah suka. Aku dah pernah jumpa dekat pasir. Ni dia ada boleh lompat laju. Dia jalan lah. Kita orang tengok ni. Lompat tinggi. Okay, aku akan balik ke rumah tradisional aku, ke kampung. Oh ya, satu lagi guys. Sebelum aku memulakan pembinaan, aku nak mengucapkan selamat hari raya tak lama lagi esok dah nak raya. Jadi aku harap esok nanti aku akan tengok apa yang akan berlaku. Nak buat episod akhir ke nak tambah satu lagi episod? Kalau nak tambah satu, nak buat episod akhir atau tambah episod? Yang lain tolong komen kat bawah Saya tak tahu ni. Okay, aku boleh terbang. Alamak, nak boleh hang dah. Boleh creeper. Aku tak boleh. Aku tak boleh. Aku dah takut creeper. Creeper ni memang function. Dia berkuasa. Unta ni jangan nampak sangat sebab di sini kawasan ni dah hang dah Dah sampai masuk untuk kita berpindah. Untuk pindah rumah. Aku kena spider jump. Oh, lepas dulu. Tapi unta ni makan apa sebenarnya? Kalau kita tak boleh tahu ke, macam mana aku nak tahu dia nak makan apa? Oh, spider jump. Baik, aku balik sebelum monster guys. Okay. Oh ya guys, di sini aku ada buat satu lagi ruang Aku tambah satu lagi bilik. Tapi bilik ni agak pelik Dah lah ada blok. Okay, tak apa. Aku boleh tidur sebab apa? Bilik aku tak jauh. Monster tu tak dekat pun dengan kita. Tapi sekarang phone aku sekarang nge-lag. Macam mana ni? Wow. Come on. Oh my god. Tepi. Aku nak tidur sana bukan tepi. Nanti aku ke tepi jepit. Tengok aku kejepit guys. Ni semua hang masalah ni. Okay. Nanti aku akan pakai baju Melayu Okay, mari kita tengok Okay, bilik satu lagi yang aku buat tu sebenarnya adalah ini guys, bilik air. Ni aku tutup pakai blok supaya korang tak nampak redstone nya. Yang ni nampak partner saja. Dia ada sinki. Korang nak masuk, nanti nak ambil wuduk ke apa, korang ambil di sini kita jom kita test morning dulu guys. Okay, tengok aku mandi. Mandi. Segar. Mandi ni segar tau. Jangan cemburu je. Ni dia mandi. Mandi simple je. Okay, itu je. Okay. Korang nak tanya pasal pembinaan. Pembinaan tu saya tak tahu sekarang nak buat apa. Tapi aku nak tunjukkan korang tanpa pembinaan yang aku baru dah buat. Semua tu dah upgrade Okay, ni unta. Sebelum tu ikat dululah. Tak boleh lah mulakan sekarang. Unta. Macam mana ni? Aku kena bawa unta ni. Ikat di sini. Nanti ikat kat belakang Aduh. Okay guys, aku nak ke masjid kejap. Sebab apa? Aku tahu masjid ni aku dah pernah buat. Tapi ini nanti kita akan solat di sini tau. Solat raya apa semua. Dan nanti saya akan bagi video ucapan Nanti video baru. Aku akan
hantar 2 video, iaitu video episod dan video iklan. Korang tengok lah kejap nanti Sekarang ni kita tak ada idea sekarang ni. Okay, aku dah cuba idea. Episod kali ni aku nak membina rumah lagi sekali. Rumah lagi. Dah banyak aku dah bina rumah sebab apa? Ramai penduduk kampung tak ada rumah. Kesian saya tengok. Okay, satu lagi. Ini okay. Macam korang tahu, ini adalah kawasan camping yang aku pernah bina. Dan ini adalah kemah. Aku pada episod tu tak jangan nak buat kemah, tapi aku sebenarnya dulu tak pandai buat kemah, jadi aku ikut. Ni aku pakai YouTube aku dulu tak pandai buat kemah, jadi aku pakai YouTube aja. Jadi nak masuk kena tunduk nanti korang boleh menyuruh dia daripada mouse tu ke apa, korang boleh duduk sini okey. Nak keluar macam biasa tunduk. Lompat dia akan auto keluar. Hebat kan. Okey, saya kita kumpulkan bahan-bahan dulu guys, seperti kayu, pintu apa semua ni apa lah. Jadi kita akan pakai shulker box. Okey. Shulker. Okey, aku akan siapkan blok-blok ni dulu. Pintu ambil satu Yang ni buang. Ambil kayu ni. Okey, buku ambil jugalah. Buku ni lah yang saya nak. Saya nak pokok yang baru kupas. Yang ni ambil. Okey, masukkan dalam ni. Okey, ada lagi tak? Wah, banyaknya senjata-senjata aku. Okey, aku dah lama dah tak dapat rak ni tau. Wah, seperti okey patutnya. Nanti kita akan try trident nanti sebab okey. Next apa? Okey. Bahan lupa pula. Aku nak sembarang je. Banyak yelah, aku dah lama dah tak datang ke dunia aku ni sebab aku sibuk main dunia baru aku tu. Sekarang barang-barang kita tak cukup sekarang ni. Kita ambil barang-barang di rumah ni guys. Rumah ni ada barang tau. Okey. Ni guys, masih banyak ni. Tapi aku tak nak yang ni. Sikit sangat barang dia. Ni bilik. Okey, ni bilik villager sebenarnya. Aku buat rumah untuk villager, tapi villager dia tak terima bilik ni. Wajar benda. Ajar yang berat. Nanti aku nak pecah sikit-sikit. Okey, aduh. Okey. Okey, dekat rumah menara ada tak? Sebenarnya aku bukan barang dekat rumah menara je. Rumah menara ni. Sebelah tu. Petak. Tiger village. Okey. Aku pada saat tu nak beli peta ni. Ini peta yang aku beli dekat villager, tapi aku tak tahu peta tu ikut ke arah mana. Saya tak tahu. Jadi nanti korang boleh, aku akan react saksi. Kita boleh nampak dengan menara ni, kita boleh nampak masjid dia jauh aduh aku nak buat pembinaan ke nak ni review kampung. Mesti dah nak ni. Aduh, aku saja je. Kita akan kumpulkan barang sambil review. Rumah aku ada tak? Aku biasa tekan kayu je. Ni ada kayu lagi guys. Dia ada batu lagi. Banyaknya barang-barang ni kita jumpa kayu. Okey. Aku nak keluar ikut pintu ni guys. Pintu ni lah yang bawa aku keluar sini. Habis tu nanti macam mana nak ke kebun ni? Okey, aku akan turun bawah pakai shortcut. Ni shortcut. Aku selalu pakai shortcut ni. Bijak aku ni Aku dah kata aku ni memang bijak. Ada kuda lagi. Tak nak lah. Aku tak nak tambah kuda aku dekat rumah aku. Rumah aku dah dekat bangsal aku dah banyak kuda. Tapi kalau nak buat bangsal, kita kena buat tu kan. Kincir angin. Sebab apa? Masa kincir angin tempat jagung tu guys. Tapi di Minecraft tak ada jagung. Sini okey, aku macam biasa nak kumpulkan apa sabar korang. Aku buat video ambil masa lama. Aku tak bahan-bahan tu. Itu okey, aku di sini cukup. Kalau tak cukup, kau datang je lagi tempat kampung bilik. Kita akan datang lagi. Baik. Okey, nak buat pembinaan kena cari location dulu guys.
Nak buat rumah. Tak nak rumah surau. Surau tu lah dekat dengan rumah. Jadi kita nak buat rumah kat mana guys? Rumah ni agak besar tau. Tapi rumah ni besar model. Model tau. Rumah moden. Sama macam dekat rumah moden yang aku pernah pindah pada musim 4 Aku duk minta tu. Dah lah susah. Aku dah lah tak pernah buat rumah model. Dah jangan buang masa. Jom kita buat pembinaan. Sebelum pembinaan cari kosong dulu. Dah lah hujan. Aku akan buat pembinaan sambil hujan. Adakah aku nak buat di kawasan pulau aku? Ini adalah pulau kerajaan Jangan cakap ini bukan pulau untuk villager Jadi untuk halang mereka keluar berenang, kita harus buat. Tak tahu. Kejap dulu guys. Bentar. Nak tempat kosong sekarang ni. Aku tu cuba tempat kosong sekarang ni. Apa kata aku buat dekat kampung villager aku je lah. Tapi jauh. Terpaksa lah aku berlatah balik. Okay, jom kita ke kampung villager. Let's go. Okay guys, sekarang kita dah sampai ke kampung villager Yang tadi, aku skip tadi guys. Sebab apa? Sebab kampung villager aku ni dah lah jauh daripada kampung satu aku. Jadi kita nak buat location ni mana? Tolong kau pegang. Saya harap views aku banyak. Okay, kita akan buat rumah besar di sini. Soalnya kawasan ni kosong guys. Tapi untuk cukup gambaran, aku ambil kayu ni dulu guys. Kayu ni function sangat ni. Okay, aku akan kumpulkan bahan dulu. Okay, aku rasa dah cukup. Kalau tak cukup, tebang je pokok di sini tau. Okay, kita akan buat posisi je Posisi dia simple je. Okay, ni posisinya. Okay, posisi dia sampai. Aku akan buat 3. Aduh, jatuh. Sekali mana je asyik kita buat rumah. Wah, macam istana. Aku nak buat istana ke rumah ni. Okay, jadi rumah ni jadi aku akan tambah satu lagi. Okay, so sebelum tu aku akan buat rumah dekat tangga Aku tak nak lantai. Okay, kali ni aku pakai ni cobblestone. Ni bukan cobblestone, ni cobble display. Okay, sini posisinya. Every block tells a tale the whole city knows. Rhythms in the shadows where the cold wind blows. Life's a gamble on these streets, anything goes. Okay, satu lagi. Okay, ini tak cantik. Okay, aku tambah je. Soulful samples lift the darkness to light. Beat kicks pound like a heartbeat fight. Okay, aku harap pemilik rumah aku cantik. Kalau cantik, tolong bagi saya 5 bintang. Jangan bagi saya 5. Jangan bagi saya 2. Pula kau Okay, aku akan buat rumah dengan 3 je. Kejap. Sebelum buat bumbung, hancurkan ni dulu guys.
Okey, lepas tu kita akan and tales berjalan. unveiled. Aduh. Aduh, tak berjaya. Map echoes through the alleys at night. Soulful samples lift the darkness to light. Hmm, hmm, hmm. Beat kicks pound like a heartbeat fight. Okey. These gritty Apa, vibes keep enam? my story in sight. Padahal kan batu kita masih banyak ni guys. Aku kata aku tambah lagi 2. Itu 8 kan. Okey, aku punya batu nak habis ni. Tidak, aku punya habis. Okey, tak apa. Ya, Street lights tu dah. flicker on this Nanti kita endless tambah. trail. Nanti kita tambah. Each corner whispers a hero or Kita boleh ambil lah. Oh, kita boleh kutip. smooth flow cutting through the urban Rupanya. scale. Aduh. Where truths are spoken and tales Okay guys, unveiled. nanti raya korang nak Echoes through the korang alleys nak at raya. night. Nanti raya aku bagi korang semua duit raya sebab siapa yang tengok video aku, siapa yang like atau subscribe, nanti saya bagi korang duit raya sebanyak RM100. Macam boleh tak korang? Gritty vibes Kalau keep tak my boleh, story in korang menyerah sight. je lah. Okay, jangan risau guys. Aku boleh okay, kayu dah habis. Jadi kita boleh kutip di sini guys. Kutip di belakang rumah aku dengan hutan tebal ni. Ini dah tu ni. Aku tak tahu. Okay, minta terbang. Okay. Okay. Tapi sekarang kita tinggal okay, kita ada 2 je. Satu lagi. Tak apalah, satu lagi kita sikit dulu. Okay, tapi jangan risau. Monster tu tak masuk. Dia tak naik pun. Padahal rumah kita ni tinggi. Okay, sabar. Aku ambil kayu banyak lagi supaya kayu aku berdouble-double. Aku nak double kayu. Aku kena tutup macam ni guys supaya aku tak lompat-lompat. Sebab aku tahu kayu ni boleh lompat-lompat. Tapi bumbung kita nak tutup pakai apa? Aku tak tahu men. Okay, aku mulai dari sini dulu guys. Sikit lagi kayu aku dah nak. Oi, ada kucing. Oi, tapi kucing tu bagus juga guys. Baik aku letak pintu dulu guys. Aku mulai yang senang-senang dulu je lah. Nanti tangga aku letak. Aku cari kayu dulu guys. Captain. Aku boleh jadi captain apa ke benda. Haish. Okay, kayu kita separuh je ni. Okay, aku tak bawa crafting table ni. Macam mana ni? Oh, baru perasan. Selama ni aku simpan kayu-kayu aku dalam bundle. Tapi tak tahu pula. Aduh, sepatutnya aku ambil. Sepatutnya ambil banyak-banyak. Sepatutnya ni tidak aku. Separuh lah. Okay, satu lagi. Okay, bumbung tu biar saya buat sendiri. Bumbung kena buat juga. Aku nak video ni lama. Tak ada video kejap-kejap. Tak ada skip-skip. Seorang video kena teruskan. Tak boleh skip.
Aduh, macam aku ambil cobblestone aja lah. Aku dah banyak cobblestone. Okey. Oh, aku ada crafting table. Crafting table kita ambil. Itu je. Itu je aku dapat 16 cobblestone. Aku nak turun macam mana? Tapi aku tak turun. Alamak, sikit ni cobblestone aku tu, man. Macam mana ni? Terpaksa lah aku pergi mining dulu. Tapi aku tak ada kawasan mining. Ada gua. Gua ni lah tempat aku mining. Sebelum tu aku nak ambil ni dulu, guys. Coal. Aku harapkan coal je. Coal ni je lah yang sebabnya coal ni untuk bahan bakar. Okey. Aku gadi cepat betul sebab aku pakai PXNVC 4 dengan Fortune. Kalau Fortune 2 kamu akan mendapat banyak ni. Kamu dapat banyak sekali cobblestone dan iron pun. Tidak. Sikit lagi nak mati, guys. Kalau aku dah mati langsung pindah alam ni, jom. Aku tak bawa TNT. Aku tak ada TNT sekarang ni. Jadi aku nak menggali je. Weh, ada kucing terperangkap dalam gua ni. Kesian kucing ni. Aku tak nak batu merah ni. Batu merah ni mana function sangat. Kita kotek dengan serata-rata. Kita akan berpusing. Menggali. Kalau lah aku ada teman, kerja aku dah senang tau. Tosh. Tengok. Banyak sekali kayu batu. Kotek lagi. Kita kotek macam aku buat tadi. Dengan benda ni. Laju. Kerja aku pergi cepat ni. Tos ni biar je dalam gua ni. Nanti kita nak mining ke apa ke, kita boleh datang lagi. Kita boleh datang balik. Betul juga. Dah, aku balik dulu. Aku lagi sampai kelapar pula tu. Dah lah hari ni aku tak puasa. Tak apa. Tak puasa juga. Tapi tahun depan boleh cuba lagi. Macam mana aku nak manjat ni? Alamak, air tak ada lah. Aku nak bawa air. Lah, aku berperasan. Kita ada elytra. Kita kan ada elytra. Kita akan mati. 10 aku ambil. Wow, aku terbang, man. What's up, bro? Ni kenapa aku ke kawasan? Aku macam jatuh. Elytra aku ambil hancur, guys. Asyik letak kereta daripada tengah aje. Baik, aku letak ke tempat lain pula. Di sini pula. Lepas tu aku nak buat furnace 2. Okey, sudah. Okey, ini aku tak nak pakai cobblestone. Aku tak nak batu yang lain-lain, berlain-lainan. Aku nak batu ni. Okey, jom kita buat bom pula. Tapi kalau tak cukup, kita buat. Kalau tak cukup ruang untuk pindah nanti, kita akan tambah satu lagi. Macam mana nak tarik ni? Jatuh. Aku tak mahir lagi lah nak berjalan pakai blok ni. Baru ni aku letak ni. Itu je aku letak. Okey. Kita buat semua cobblestone.
cukup, kita datang balik. Kita protect semua batu-batu. Okay, aku nak buat kenapa aku tak gerak? Oh, benar. Ini zombie. Aduh, hai, aku baru je bagi aku nanti. Baik, aku ambil batu-batu dari sini. Aduh, apa ini sekarang? Aku tak tahu pula. Okay. Okay, alamak, biar aku cepat sangat. Kalau aku lambat, habis aku. Aduh, macam mana aku nak buat siap kerja cepat ni? Hai, kerja kita akan lambat, guys. Kalau tak nak buat kerja, kita menyerah je lah. Tak, kalau tak jadi esok kita tapi esok kita raya. Mana boleh buat pembinaan masa raya? Kita sambut raya nak ni je. Bukan nak membina. Raya kita cuti pembinaan. Mana dong buat raya masa cuti? Mana dong buat masa cuti raya? Okey. Boom, batu dah habis. Kabus tu dah habis. Batu pun dah nak habis dah ni. Tinggal alah banyak tu 38. Kalau aduh 24. Okey, tapi okey kita skip daripada situ. Kita akan buat di sini pula. Kejap. Okey. Sikit lagi guys. Sikit lagi. Mana nak letak ni? Okey ni. Kita teruskan. Get. Aku sabar. Okey, sudah. Tapi belum siap lagi. Satu lagi doh. Aku buat kayu dulu guys. Dan untuk decoration, aku akan letak sendiri. Aku tak nak bagi tahu. Aku selalu tak nak tunjuk decoration pun. Decoration tu biar aku letak sendiri. Aku tak nak record. Aku tak nak buat record decoration dengan korang, tapi aku nak buat sendiri. Tapi mana daun ni nak hampir gugur. Okey, kayu aku dah banyak ni. Kayu aku dah cukup ni nak buat. Tak sampai pula. Benda ni tinggi sangat. Okey. Jom kita buat style. Alamak, 24 sama macam ni lah. Sama dulu. Aduh. Cukup lah pembinaan kita macam ni guys. Kita tak boleh menyerah Kita harus teruskan. Tak ada skip. Kita kena teruskan. Kan? Sebab tak lama lagi dah nak raya. Aku nak raya ni meriah. Lagi meriah. Ini baru right. Lagi meriah. Lagi meriah. Lagi raya. Ini baru raya. Raya ni aku ada. Alamak. Satu lagi rupanya. Aduh, satu lagi tu kita abaikan je. Nanti aku tambah satu lagi. Tak apa, satu lagi tu kita abaikan. Kenapa aku tak abaikan? Kapal stok kita banyak laki guys. Lemak ni ada skater pula. Buka. Sebenarnya aku harus balik tidur dulu. Tapi aku tak nak tidur masa aku. Aduh, aku dah agak dah. Dah cukup dah men. Mana tadi guys? Sini. Okey.
Cukup tak aku rasa ni? Tak cukup ni confirm. Tengok betul ya. Alah, 10 je pun. Oh, cukup guys, 10. Aduh, alamak kena jadi. Kembali. Buat banyak-banyak. 12. Aku nak 13. Aku nak banyak, bukan 13. Dah lalu hujan. Hujan. Mak, apalah. Banyaknya kayu aku tebang-tebang ya. Kalau aku tebang kayu, habislah hutan kita guys. Tak nak hampir pupus. Hari ni hujan peti. Aku tak bawa trainer. Okay, aku nak ambil banyak-banyak guys. Tak boleh sikit-sikit. Aku tak akan menyerah. Walaupun video aku hampir penuh. Tapi aku kena teruskan. Tak boleh. Mana boleh berserah. Mana boleh menyerah. Aduh, kerjaku. Oi. Tambah satu. Sikit lagi. Satu lagi. Dah, aku lapar. Tahan lapar je lah dulu guys. Okay, nak ambil berapa ya? $32 lah. Okay, 32 cukup ni. Kalau tak cukup, kita ambil lagi sekali. Tahu. Supaya aku letak slow-slow. Kalau letak laju-laju ni, hilang benda ni. Tengok ni. Air tak boleh hilang. Tengok. 5 tu dah tak, dia ni dah tak cukup ni. Tengok tak cukup kan? Aduh. Kita tuju. Alamak, aku lapar. Alamak, ustaz. Aku boleh makan ni lambat sangat lah. Lambat sangat lah. Ni top. Aku juga satu lagi. Tak boleh. Dah aku kena titisan hujan. Alamak, Enderman. Masuk dalam. Okay, rumah kita siap guys. Akhirnya aku berjaya juga. Tapi aku nak buat chest tapi baru aku penuh. Tak apa guys. Aku tamatkan video ni ke rumah. Okay guys, untuk decoration aku akan letak sendiri nanti ya. Jadi aku rasa kita sampai saja video untuk video kali ni. Lama juga aku buat video ni kan. Nak buat uang tu senang. Ambil masa yang lama. Hari ni kita sampai saja kali ni. Jadi sebelum aku menambahkan video ni, jangan lupa like dan subscribe. Dan jangan lupa tekan lonceng ini. Video akan datang. Bye bye semua.